Pada pagi ini kita berada di depan Ibu Pejabat Polis Daerah Bera untuk menghantar surat mohon pertimbangan dan penerangan kepada yang dihormati Tuan Superintendent Zulkifli bin Nasir, iaitu Ketua Polis Daerah Bera, untuk mengadakan satu siasatan yang menyeluruh kepada satu pihak yang kita namakan pihak ketiga yang telah masuk ke kawasan tanah di Kampung Payalang, Mukim Triang, daerah Bera. Untuk maklumat, pekebun-pekebun kecil ni sebenarnya adalah bekas pemilik TOL, Temporary Occupier License. Pada peringkat awalnya, mereka telah ada tol, sambung 2 kali, kali ketiga, akhirnya kebiasaannya dalam mana-mana amalan, di mana-mana tanah milik kerajaan, tol ni tidak akan disambung lebih daripada 3 kali. Bermaksud, status mereka ini adalah bekas pemegang TOL. Lebih kurang dalam tahun ni, datanglah satu pihak ketiga yang telah masuk ke tanah mereka. Bukan saja masuk ke tanah mereka, malahan juga telah mengambil hasil sawit yang telah mereka tanam. Sudah tentulah ini akan memberikan kesan dari sudut ekonomi mereka, kerana mereka ni merupakan kumpulan-kumpulan ataupun pekebun-pekebun kecil yang bukanlah kaya raya sangat pun. Hanya bercucuk tanam untuk kehidupan seharian mereka, untuk menjaga keluarga mereka. Mereka ni pada saya adalah kumpulan B40 yang hanya nak meneruskan survival hidup dengan menjalankan kegiatan pekebun kelapa sawit. Apa yang kita nak maklumkan, terdapat 2 perkara yang kami syaki satu jenayah yang telah berlaku di daerah Triang ni. Satu, aktiviti yang telah menceroboh masuk di kawasan pertanian ataupun pekebun sawit mereka. Yang kedua, sawit-sawit mereka diambil di depan mata mereka. Apabila kita bertanya dengan pihak ketiga tersebut, atas kapasiti apa kamu ambil sawit-sawit ni? Kita minta kat dia bukti surat menyurat. Sama ada satu surat daripada pejabat tanah dan galian, seperti notis pengusiran ataupun notis pelupusan. Kita juga tanya, adakah ada perintah mahkamah atau tidak? Sehingga ke hari ini kami tidak menerima, pekebun-pekebun tidak pernah menerima sebarang notis pengusiran ataupun pelupusan daripada pejabat tanah dan galian ataupun mana-mana agensi kerajaan ataupun perintah mahkamah. Tapi yang pastinya, setiap hari hasil-hasil tanaman mereka, pokok-pokok kayu getah mereka telah diambil keluar oleh pihak ketiga yang tak dapat dipastikan siapa pun sebenarnya. Maka kami pun telah membuatlah laporan polis supaya satu siasatan dapat dibuat. Malangnya, pada tarikh 15 hari bulan 12 2025, pihak kami telah menerima salinan surat daripada pihak IPD Bera yang mengatakan bahawa kes ini telah diklasifikasikan sebagai RTM, Refer to Magistrate, ataupun NFA, ataupun ROA. Jadi, kami memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Pilihan yang ada adalah kami hadir pada hari ini untuk menjelaskan supaya meneliti semula, supaya memahami kes ini. Pekebun-pekebun kecil ni tidak boleh dipanggil sebagai penceroboh. Mengapa tidak boleh dipanggil sebagai penceroboh? Kerana mereka adalah bekas pemegang Temporary Occupier License. Untuk maklumat, mereka juga tidak pernah putus ataupun culas membayar cukai-cukai kepada kerajaan negeri Pahang. Malangnya, setelah TOL itu tidak disambung, tidak ada sebarang rundingan, perbincangan, pemakluman, sama ada melalui PTG untuk berbincang bagaimana kaedah menyelesaikan ataupun ingin mengusirkan mereka atau untuk melupuskan hasil-hasil tanaman sawit yang mereka usahakan selama ini.